Okey, so hari ni hari yang sangat bertuah. Aku tak pernah bercakap dengan boy lama tau. Walaupun kita duduk serumah tapi dah boy busy, aku pun busy, sibuk dengan kerja apa semua. Okey. So, konten ni akan dilalui oleh semua talent AI team. Uish. Dan termasuk talent sementara ni memang akan dilaluinya. Ini konten macam mana ni bang? Ni podcast bercerita boy. Oh, okey. Sebenarnya aku nak tahu kisah percintaan kau boy. Kisah percintaan. Adakah boy ni pernah disakiti oleh perempuan? Adakah boy ni pernah aku nak kisah percintaan paling sakit lah. Percintaan lah. Kalau pasal percintaan ni bang, macam mana mau cakap apa? Aku orang kenal pun sebab aku break sama cewekku juga. Oh iya ke? Dekat TikTok? Ya. Okey. Mungkin follower YouTuber tak tahu apa yang mana yang tengok ni. Okey boy. Umur berapa masa tu boy? Time tu ujung tahun 2023. Okey. Baru 2 tahun lah. 2 tahun. Okey. Time tu aku break. Jadi aku rasa macam aku ni dikasih main-main bang. Dia buat aku ni macam taman permainan. Uish. Jadi time tu aku cuci piring. Time tu habis break kan apa semua, aku fikir lah apa mau dibuat ni, macam mana mau kasih terasa dia ni. Jadi aku buat macam terfikir mau buat TikTok JJ. Okey. Aku try lah JJ. Time tu suka-suka aja sebab tengok time tu trend JJ berkata-kata kan. Jadi aku try lah macam okey, aku ambil handphone, aku try bercakap dulu. Aku buat begini. Sudah lah bye. Kalau kau sama aku main-main siya, hati bani bukan depan permainan. Begitu. Oh. Jadi pertama biasa siap video tu. Aku kasih masuk pergi JJ pakai template. Macam sedap. Okey. Terus bergambar situ, terus upload sudah, cuci piring balik. Last aku nak nampak TikTok time tu. Okey. Aku nak nampak TikTok. Awal pagi bangun, FYP. Kenapa lag handphone ke ni? Tengok 100,000. Oi, adakah itu permulaan boy main TikTok? Sebelum ni ada juga main TikTok. Cuma yang dibikin orang makin naik lagi time yang habis bercinta kena kasih break tu. Itu macam dah ujung-ujung kan. Aku nak tahu boy, kau bercinta dengan dia berapa lama? And kenapa puncanya putus ni boy? Siapa perempuan ni? Aku bercinta ni bang, kata masih muda kan bang. Aku ni bercinta main-main sebenarnya. Lepas tu dia lah paling tersakiti. Bukan, dia ni macam ini. Aku kan bosan single. Okey. Jadi aku try je macam bercinta. Okey. Jadi aku rasa macam bercinta ni best sebab ada yang teman kau tidur, sleeper. Betul. Ada yang sweet sama kau. Okey. Jadi aku try lah bercinta. Last dia pergi pula sama orang lain. Jadi sakit lah hatiku, itulah aku malas bercinta. Itu adalah first and last ke boy? Ada lagi sebenarnya, cuma sekejap sih aku bercinta. Okey. Yang paling sakit lah boy, yang paling sakit ni. Dia berapa lama dengan kau? Yang paling sakit lah, yang paling sakit aku pernah rasa, aku bercinta dengan dia dan dia pun bercinta dengan kawan sekerjanya. Nah itu paling sakit bang. Itulah aku kalau mau bercinta, kalau di tempat kerja perempuan tu ada lelaki lain, susah aku. Aku ni jenis kalau bercinta overthinking. Betul. Kalau bercinta, susah lah. Tapi aku tak tahu lah mana part bercinta yang paling sakit. Tapi itulah yang paling sakit aku pernah rasa. Yang bercinta, aku bercinta sama dia bercinta juga sama satu kerjanya. Okey, yang paling sakit ni boy. Okey, yang paling sakit ni, berapa lama kau dengan dia? Sebelum break? Berapa lama ya? Adakah ini yang 2023 tu? Ke yang lain? Itu lain lagi. Kau nampak tak? Kau kata boy setia, ni playboy tak? Dah guys. Time tu berapa bulan ya? Baru berapa bulan je lah sebenarnya. Tapi masa tu boy umur apa? Itu tahun lalu punya cerita. Baru je lah ni, Ya, 2024. Baru je. Okey, macam mana terkantoinya dia di saat itu boy? Macam mana boleh ketahuan ni? Time tu aku round-round naik motor. Okey. Dengan motor aku di bandar. Jadi aku nampak dia macam dengan orang lain. Okey. Jadi aku acak-acak chat tengok dia, kau di mana? Jujur juga dia sini dekat tempat kerja. Okey. Jadi aku, kau dengan siapa? Sama kawan ni. Okey, jujur juga dia. Ada situ time tu kawan je.
Last aku tanya dia, aku ada ternampak dia macam happy betul berchat. Macam siapa tu? Dah adalah kawanku Syak. Tapi dia cakap kawan. Time tu aku percaya lah, tapi kenapa lelaki? Memang yang lelaki pun ada girlfriend juga. Oh jadi aku tak kisahlah. Okey, Oh, lelaki tu ada girlfriend juga. Yang dia berduaan apa masa tu? Jadi aku tengok okey lelaki tu ada girlfriend. Perempuan tu pun yang cewek tu pun ada aku. Jadi aku okey. Taklah juga ni. Tak overthinking Tak overthinking lah. Last lama kelamaan makin lain pula. Karena macam lain dia ni. Dia macam cari kesalahanku supaya aku marah dia. Supaya dia boleh cari jadi sebab lah. Jadi sebab supaya kami tak sama-sama sudah. Jadi aku pun yang time tu ada aku buat salah kayak pasal lambat balas chatnya aja. Terus dia cakap begini, lambatnya kau balas chatku ni. Wih, takkan baru lambat balas chat terus marah begini. Terus bla 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 bising. Kalau kau begini break lah kita. Aku pun yang testing lah juga. Okey, kalau itu kau mau. Okey, habis itu je. Jadi aku pun yang mau chat dia, tak payahlah, susah juga berharap. Last berapa hari begitu aku tunggu. Dia post sudah kawannya yang dia bilang kawan tu. Wih, sakitnya sial. Itulah susah aku mau cari perempuan sekarang nih bang. Kalau aku mau bercinta pun mesti ada yang aku nampak hari-hari. So kalau tak nampak hari-hari takut dia macam ulang balik benda tu. Jadi seram sudah aku bercinta ni. Adakah boy seorang yang tak boleh long distance LDR? Oh ya, betul bang. Aku kalau LDR tak kuat aku bang. Suka pikir bukan-bukan. Kecuali kalau aku macam yakin dia ni perempuan yang baik. Kalau macam aku rasa, susah nak boleh aku bercinta. Nak mau aku bercinta jauh-jauh. Okey boy. Berapa banyak ex kau boy? Yang betul-betul lah. Yang monyet-monyet tu tak payah lah boy. Yang monyet-monyet tak payah lah. Monyet tak payah. Yang betul-betul sayang lah. Memang kalau aku hilang dia ni hancur dunia aku. Macam tu. Sama satu. Aku pernah bercinta juga tim sekolah. Okey. Aku tingkatan 5, dia tingkatan 3. Okey, senior dengan junior ni. Mantap. Time tu kami bercinta 8 bulan lah, 8 bulan. Kira boleh lama juga lah sikit. Kami bercinta 8 bulan. Aku hantar dia pergi sekolah, aku hantar dia balik. Jadi nak motor? Ya, kami macam Dylan tu. Wah. Mau jadi pilot. Okey. Dia tingkatan 3, aku tingkatan 5. Aku memang itu memang aku macam sayang betul dia sebab dia comel. Dia comel apa semua. Jadi kami bercinta macam biasa saja. Macam dari awal aku layan dia begitulah je akhirnya. Tapi yang sedihnya dia macam awal-awal macam pertengahan kami bercinta macam dalam 5 bulan begitu. Okey. Aku selalu datang dia depan kawan-kawannya. Dia biasa je macam happy dia bila aku kasih nampak diriku depan kawannya. Tapi ada sampai satu tahap tu yang macam start sudah macam 8 bulan kami bercinta. Aku ada pergi sekolah. Aku datang dia macam malu. Macam kenapa dia malu dengan aku ni? Jadi time tu aku ambil lah handphone dia. Maksudnya bukan rampas lah, dia macam habis bercall dengan orang. Siapa tu? Janganlah. Biasa dia bagi je handphonenya. Tapi ini dia memang tak bagi handphonenya. Time tu aku nampak berubah. Kenapa berubah? Kenapa tak mau bagi handphone ni? Kenapa tak macam selalunya? Okey. Jadi aku pun yang aku ambil handphone dia. Time tu aku tengok, memang ada lelaki lain. Jadi time tu memang aku kecewa. Habis kami break, terus dia post yang lelaki tu. Jadi aku rasa diriku ni simpanan bang. Mana kau kena dua kali seumur hidup kau benda tu? Betul, 2 kali bang. Break esok post lelaki lain? Iya, sampai aku buat tarian. Aku buat tarian macam aku menari macam sakit hati. Aku buat video menari, lepas tu ada kata-kata. Aku sangka aku satu-satunya, rupanya salah satunya. Sakit je. Aku banyak sudah sakitnya bang, jadi tak tahu lah macam mana mau bercinta ke tidak. Okey bos, so kisah-kisah sakit dah apa semua. Ni tadi jawapan soalan tadi bos, berapa banyak ex yang kau ada? Oh iya, belum ex kan. Okey, kalau ex boleh sebut nama. Buat kira lah kira. Okey, buat kira ya. Macam banyak betul bawah. Ex dalam macam tak cukup jari.
macam banyak bang, macam lebih 10. Senang cerita macam lebih 10 lah. Tapi itu campur yang monyet-monyet lah. Mungkin dalam 4 orang je lah mantan. Yang paling sayang lah. Yang macam pernah yang macam bercinta, aku pun letak perasaan sama dia, dia pun letak perasaan sama aku. 4 orang. Okey. Dalam 4 orang tu boy, soalan terakhir. Ada tak sampai nak ke next step boy? Mana nak pergi jumpa mak ayah ni, mau apa ni nak yang aku cap 8 bulan kami bercinta tu. Dia sudah bawa aku pergi rumahnya, dia pun sudah datang ke rumah aku. Budak masa sekolah tu? Ya, tim sekolah, tim raya tu. Aku raya dengan aku pergi beraya di rumahnya dan mamaknya pun kenal, ini kan ceweknya. Bapaknya pun yang gitu. Jadi lepas tu yang perempuan tu pun pernah pergi ke rumah aku. Yang rumah mama aku pun sendiri kenal tu perempuan. Jadi sudah jumpa lah. Sampai sekarang pun orang tuanya masih kenal aku. Faham. Sekarang adakah boy tengok lagi dia sekarang? Macam awal-awal aku tengok dia, memang aku ada tengok lah. Tapi aku tengok dia bahagia sudah, jadi aku dah ada orang baru sekarang. Orang yang habis aku bercinta dengan dia terus pisah sama orang tu sampai sekarang? Sampai sekarang. Woi Najo. Sakit Jo. Habis aku bercinta dengan dia bercinta dengan orang tu sampailah sekarang. Jadi mungkin itu pilihannya. Itu pilihan lah. Kita doakan semoga dia kahwin lah. Aku redo je. Sebab itu pilihannya, mungkin dia lebih baik daripada aku. Aku terima je. Faham. Boy, apa ni? Boy sekarang berapa? 20? Ya, umur 20 tepat. 20 tepat. Masih panjang lah. Masih panjang lagi umur. Ada nak benar bercinta boy dekat-dekat ni waktu-waktu ni? Ada terfikir tak? Kalau macam tim baru-baru macam umur 19 tu adalah. Maksudnya mau bercinta. Sekarang ada rasa nak bercinta apa sekarang? Sekarang ni tak ada fikir lagi untuk bercinta, sebab sekarang ni fikir untuk masa depan saja. Sebab takut nanti tak boleh jadi apa-apa kan. Betul. Sekarang mau fikir masa depan dulu, mau bahagiakan yang masih ada sekarang ni. Jadi usaha dulu, kasih tolong adik-beradik dulu, ya, betul. Perbaiki keluarga. Itu je sekarang. Boy, aku cerita sikit lah boy. Kisah aku yang sakit gila babi lah. Aku sampai tinggalkan adik-beradik aku kerana perempuan ni. Lepas tu kantoi rupanya dirimain dengan orang lain ada video. Boy, betapa sakitnya aku. Aku kalau nampak bab-bab gitu bang, aku macam takut lagi bang. Tapi yang abang cerita ni betul. Ya betul. Allahu Akbar. Dia sampai tak macam aku tinggal adik-beradik aku ni macam memang kerja dia ni, memang apa mak aku suruh balik rumah aku tak balik, apa bukanlah tak balik, macam mana balik lambat lah. Ya, semata-mata nak pergi jumpa dia apa semua aku tinggal. Last sekali aku sayang gila-gila babi, aku punya member aku sendiri, bukan member lah. Aku lepak stable dengan member aku Mamat. Lepas tu ada seorang Mamat ni kenal lah di sini aku. Lepas tu dia kata kat aku, Dam, aku sebenarnya waktu kau couple dengan dia ni, aku pernah main dengan dia. Aku tak percaya. Aku cakap kat dia aku tak percaya. Apa bukti dia? Jadi? Dia buat keluar phone. Nah, ni bukti dia. Allah. Tentu bercinta dengan perempuan tu berapa lama? Masa tu dah rasa 2 tahun lebih. Lagi sakit ni. Betul, lagi sakit. Sakit kan? Aku tak pernah sentuh dia, aku tak pernah buat apa-apa, tahu-tahu dia unboxing dulu boy. Allahu Akbar, ini sakit betul. Inilah yang kita takut kalau bercinta ni guys. Dia bila sampai tahap ke tu memang remuk aku dah remuk, and then macam kecewa habis lah. Kecewa habis lah, memang aku dah start daripada tu aku dah tak percaya ke perempuan. Sampai sekarang. Sampai sekarang aku tak percaya ke perempuan. Biarlah orang nak cakap aku apa pun. Sebab takut jadi berulang kembali. Betul. Sakit lagi. Setrauma ni seram. Betul. Takut. Aku pun sebenarnya takut je. Tapi yang cerita abang ni, memang kalau aku di tempat abang, memang aku rasa kecewa habis. Aku hantar kepala di dinding. Sakitnya tu betul. Aku sampai tahap waktu tu mamak yang ada kat depan aku, dia rasa macam aku nak tikam je dia. Jadi time tu dah bergaduh juga tak bergaduh lah, sebab aku dah hancur dan aku dah gemuk dari time tu. Aku tak mampu untuk marah. Aku sedih sampai aku tak mampu nak marah. Yang mampu diam saja, tapi mampu diam hati tu macam kecewa habis dia tikam tu dah. Aku ambil kunci motor, aku caw kat situ, bawa motor menangis. Lambat betul dia bagi tahu. Itu masalah dia, Tapi yang bijaknya perempuan ni, aku dah break dulu, lepas bulan baru aku tahu benda tu.
Oh. Bijaknya dia ni. Dia ni sempat putuskan hubungan tu, so aku tak ada peluang untuk marah dia. Sedangkan waktu yang dia berlakunya benda tu waktu kita orang dalam relationship. Tapi sebabkan dia dah break, sebulan lepas kita orang break barulah tahu berita ni. So aku dah tak boleh marah siapa-siapa. Tapi tetap juga kecewa sebab kita pernah sayang dia. Yes, itu masalah dia boy. Sakit guys, betul-betul sakit. Nak pula perempuan tu dah kahwin dah sekarang. Sama tu lelaki juga. Kau orang lain. Jangan tengok video ni ya. Harap jangan limpas video ni di tempatmu. Dia kahwin dengan orang lain. Aku pun macam okey lah, tak apa lah. Biar ikutlah, itu rezeki kau. Okey lah apa. Sakit guys. Sudah sakit di sini, sakit di tempat ini, sakit di tempat itu. Astagfirullahaladzim. Okay boy, thank you so much. Minta maaf ganggu malam-malam boy. Okay, so apa-apa pun kita doakan yang terbaik untuk boy. Dan berapa hari lagi boy ada kat sini. Betul. Dan insyaAllah ke depan hari kita ramai-ramai boleh pergi Sabah pula. InsyaAllah. Pergi jalan kat Tawau. Okay boy? Boleh. Selamat malam. Sorry ganggu. Selamat malam, thank you. Apa pun kita tunggu Syafiq. Let's go. Okay, so setelah beratus-ratus hari mengajak Encik Syafiq, dia memang masa-masa macam ni bawa balik. Sekarang pukul 3 pagi, masa-masa macam ni bawa dirti balik lah. Ya, betul. Tak tahu pergi ke mana Syafiq. Tak ada ni, aku sampai ke Sungai Buloh dah. Sungai Buloh tadi. Okay. Okay, Bik. So, konten dia simple lah, kita nak bawa-bawa. Tapi sebelum tu aku nak cakap thank you dulu dah. Kenapa? Ya, sebab sanggup jemput aku. Yes, betul. Untuk masuk ke dalam ni. Tak macam mana pun Syafiq kena ada. Ya. Okay. Okay, Bik. Okay. Okay, aku takut lah. Okay, Bik. Konten dia simple lah. Macam semua AI team akan melalui konten aku ni. Okay. Tak kira sementara ke. Ini aku pula yang seram. Bukan dengar lah. Okay. Okay. Konten dia adalah aku nak dengar kisah percintaan kau paling sakit sekali, Bik. Paling sakit kau pernah alami dalam hidup kau, Bik. Okay. Kisah percintaan lah. Okay. Dia masa tu kau umur berapa? Lepas tu perempuan ni dia buat apa kat kau? Lepas tu macam mana boleh break? Macam mana tertangkap? Okay, Bik. Satu lah yang paling sakit. Satu je. Tapi aku sakit. tak banyak bercinta pun sebenarnya. Okay, berapa banyak ex, Bik? Aku? Ex aku ada berapa? Yang betul-betul serius tak? Yang betul-betul serius tak? Satu je. Satu je? Satu. Yang monyet-monyet ni? Yang monyet-monyet tu pun tak banyak pun. Contoh-contoh. Monyet-monyet tu mungkin lebih kurang dalam 23. Wah! Sama macam umur aku. Setahun seorang tau. Tak ada. Betul. Tak lebih. Aku rasa tak lebih 3 pun. Tak lebih 3 lah. Tak lebih 3. Tu yang monyet-monyet tu? Tu monyet-monyet. Yang betul-betul sayang satu lah? Yang betul-betul sayang satu. Mana pergi satu ni, Pik? Bila last ni? Aku bagi yang pendek lah dulu. Bagi pendek. Yang pendek dulu. Tak ada jodoh dah. Klise tak? Okay, itu sajalah konten kita pada kali ni. Habis dah? Okay, dah boleh tidur. Sama habis, okay. Cerita sikit. Tak, maksudnya tu aku bagi jawapan klise lah. Tak ada Jawapan jodoh. klise. Tapi aku dengan dia putus tunang dah. Allah. Ya, betul. Aku putus tunang. Cerita bila si punya cerita ni? Aku dengan dia lama lah. Daripada sekolah lagi. Okay. Sampailah aku habis masuk belajar semua benda. Aku masuk diploma semua still dengan dia. Tapi lepas habis diploma tu, jodoh tu mungkin tak panjang aku dah. Okay. Dia macam mana cakap aku bukan nak play safe ke tau. Faham tak? Tapi dalam hal aku ni, dia tak ada siapa pun salah sebenarnya. Dia cuma ni kita orang dah berlainan arah. Sangat-sangat berlainan. Jadi macam setiap minggu kita akan bergaduh benda-benda kecil je. Faham tak? Contohnya macam kalau macam dulu Aku kan kalau belajar aku buat kerja part time juga sebabnya ya nak kahwin dah bertunang kan. Jadi belajar still juga buat kerja. Tak kisahlah buat Grab ke apa ke, hantar barang ke apa ke. Dulu mula-mula okey. Tapi lama-lama benda tu pun jadi macam tak ada masa untuk dia. Lepas tu aku pula dah Masa tu kau umur apa, Bik? Aku masa tu umur sekarang 23. Okey, cerita 3 tahun lepas ni. 3 tahun lepas. 23, 22 ke antara umur tu. Kau ikat tu berapa lama masa tu? Daripada setahun. Oh. Ikat setahun je dah. Dia tak nak lama-lama. Maknanya tunang sampai ke setahun tu still okey? Dia okey. Okey. Tapi dia lagi berapa bulan kot. Lebih kurang macam 4 bulan lagi kot. 4 bulan ke 5 bulan lah. Tapi dia takkan lebih 6 bulan lah. Time aku dah masuk fasa tu, aku dah jadi lain. Dia betul lah aku cakap. Dia jadi macam dia tak faham aku jadi tak faham dia. Aku jadi macam hari-hari aku tanya. Adakah kau rasa itu ujian tunang, Bik?
Aku mula-mula tak percaya kat Dam. Tak percaya Aku tak percaya kat ujian tunang tu. Okey, menarik ni. Sebabnya bagi aku rasa macam kalau kau bercinta pun ada je ujian, betul tak? Betul. Jadi kadang-kadang kita bila dah letak mindset yang ada ujian, jadi kita anggap benda tu teruk. Kalau time bertunang kita rasa macam ni teruk. Padahal kita pernah je bergaduh lagi teruk. Betul. Tapi mungkin bagi aku waktu tu adalah aku dengan dia dah cuba fix banyak kali lah. Gaduh, fix balik. Tapi aku rasa macam kalau betul ada jodoh, aku jadi drain tau, faham? Aku jadi drain untuk teruskan lagi. Kalau ada jodoh, nanti kita akan jumpa dengan cara macam mana sekalipun. Okey, so kita berpisah in a good way. Kau bawa cara kau, aku bawa cara aku. Sebabnya dia salah satu lagi bidang aku ni, Dam. Aku dulu belajar dalam bidang lakonan. Okey. Faham tak? Jadi melibatkan tele-tele perempuan ke? Ya, betul. Jadi setiap kali aku berlakon, aku akan melibatkan dengan tele perempuan. Okey, sebabnya aku bukan berlakon dengan orang yang sama. Contoh aku buat teater ni, sebulan ni aku akan duduk dengan dia untuk script reading, baca semua benda dengan dia. Jadi bila macam tu, okey, dia perempuan biasa lah. Aku tak salahkan mana-mana pun. Dia akan ada sifat cemburu. Betul. Okey, dia cuba adapt, dia cuba terima dengan perempuan yang aku berlakon. Tapi bulan depan aku dengan orang lain dah. Jadi takkan setiap bulan dia nak kena adapt, faham tak? Lepas tu pula sekarang yang datang yang berlakon dengan aku, contohnya yang free hair contohnya. Lepas tu yang minggu depan pula yang tudung labuh pula. Jadi diorang ni ada sifat insecure yang macam sekarang yang datang yang tudung labuh ni kan anggap calon isteri sesuai calon isteri kan. Jadi benda tu aku tak salahkan dia. Seriously, aku langsung tak salahkan dia. Jadi aku rasa macam ini bidang yang aku pilih. Dan aku tak juga cakap yang bidang aku buat ni adalah 100% betul pun tau. Faham tak? Cumanya aku percaya kalau betul aku pilih bidang ni, okey, aku buat selebih baik. Tapi aku tahu batas aku kat mana. Faham tak? Okey. Setelah bergaduh refit, macam mana terakhirnya boleh? Okey, kita buat ada masing-masing. Apa terjadi pada hari tu? Aku nak tahu sedetail-detail dia aduh bahaya kat dia. Dia jadi waktu tu adalah perang mulut besar. Depan-depan lah? Depan-depan. Dia tak dalam phone. Tapi pattern aku dah, aku gaduh macam mana, aku tak akan settle dalam phone. Okey, faham. Aku paling tak suka. Aku rasa memang tak pernah pun settle dalam phone macam okay, you okay ke ataupun chat kan. Tak pernah. Sebab ni aku rasa dia akan dapat energi yang lain tau kalau dalam phone. Contoh aku type kan, kenapa marah-marah ni? Dia boleh baca asal kau marah-marah. Faham tak? Dia punya intonasi lain, betul. Betul lah. So aku tak suka style macam tu. Aku macam apa cara pun tak kisah kau busy macam mana pun, okay, kita jumpa kejap baru kita settle. Tak settle ke hari tu, kita jumpa esok pula. Settle esok pula macam tu. Faham tak? Yang penting jangan dalam phone. Kadang-kadang adakah dia orang yang dekat dengan kau, orang terdekat juga dalam mana tempat yang sama ke, kat Selangor ke? Dia yang menariknya dah. Aku kenal dia ni, dia bukan satu sekolah dengan aku asalnya. Okey. Tapi dia pindah kawasan rumah aku. Sebab makcik dia yang duduk kawasan rumah aku. Tapi bila makcik dia cakap macam aku tak nak sebut lah dia asal mana kan. Tapi dia asal Selangor juga. Okay. Cumanya tiba-tiba dia menetap dekat kawasan rumah aku. Jadi aku macam interesting gila. Aku macam duduk dekat pula dengan aku ni. Okey lah, tak ada masalah. Start daripada situ aku macam kenal dengan dia. Tapi dia dekat je. Tak silap aku, kalau daripada rumah aku ke rumah dia tak sampai 12 minit pun. Lebih kurang macam tu lah. Dekat. Hari tu macam mana pergaduhan mulut tu sebab apa, Bil? Apa terjadi? Dia terjadi sebab aku dah cakap kat dia, aku dah cuba untuk kurangkan berlakon. Senang cerita, masa aku junior, aku tak boleh demand tau, Dam. Faham tak? Apa watak yang aku dapat, aku kena terima. Sebabnya masa tu aku junior. Kalau aku demand kan, senior kan menyampah lah. Aduh, dia ni banyak hal lah. Tapi bila aku dah start sampai ke sini, aku dah hujung SEM, aku dah cuba boleh demand lah. Aku dah start boleh demand lah. Macam, aku tak nak watak ni, aku tak nak watak ni. Banyak watak yang aku dah tolak lah sebenarnya. Cuma ada satu watak, aku punya final project aku, satu subjek ni. Dalam cerita tu, aku ada 3 isteri. Cantik! Mantap! Aku nak watak tu, please. Ya, dia betul. Aku berlakon satu cerita teater tu, aku ada 3 isteri. Dan waktu tu adalah kemuncak dia. Kemuncak dia yang dia kata macam, dia tak boleh handle lah. This time dia memang dia tak boleh handle. So kita orang ada perang mulut, perang mulut semua benda. And then aku cakap kat dia, stop.
sampai sini je. Okay, tak perlu lagi kita nak teruskan. Sebabnya semua orang ada limit kesabaran. Faham tak? Betul. Kita takut reach the limit tu. Sebabnya dia pun boleh macam-macam. Dia boleh buat di luar jangkaan kita. Kita sendiri pun takut dengan diri kita. Faham tak? Di luar jangkaan. Jadi aku cakap dengan dia, okay, stop it sampai sini saja. Memang betul-betul habiskan. And then benda ni terjadi selepas aku relax dengan dia. Betul-betul dah reda. Pam reda. Mak aku ada datang kat situ. Dia jadi benda tu lagi, macam dia cakap, dia lagi betul-betul aku dapat mesej yang benda ni betul nak end lah. Faham tak? Sebab before this, kalau aku dengan dia ada salah faham ke apa, dia tak melibatkan mak ayah pun. Tapi bila kali ni macam melibatkan mak ayah aku ada kat situ juga. Dia datang. Macam mana boleh tiba-tiba ada kat situ? Sebab yang masa gaduh tu kat area parking rumah aku je. Faham tak? Memang dengar sampai ke dalam Dia pertelingkahan tu berlaku dekat area rumah aku je. Jadi kat situ, jadi mak ayah aku ni tak nak lah jiran-jiran nampak. Dia orang datang, jadi kat situ dia habiskan dia kat situ terus. Faham tak? Jadi aku minta mak ayah aku hormat keputusan aku. Tapi mak ayah aku ni sayang gila kat dia dah, serius. Okey, faham. Aku okey, sampai hari ni aku tak malu untuk mengaku yang aku cakap yang mak aku masih keluar dengan dia. Masih keluar dengan dia. Okay. Cuma aku sekarang ni dah masuk tahun keempat kot, bukan dengan dia. Cumanya aku tak ada kata aku jealous ke apa, tak move on ke. Itu antara dia, hubungan dia dengan mak aku. Faham tak? Betul. Kenapa aku nak kena putuskan? Betul. Okey je, selagi dia tak mengganggu privasi aku okey. Tapi dia bagi impak besar dekat aku. Dia bagi impak besar yang membuatkan aku rasa macam kadang-kadang aku rasa yang aku tak layak dapat siapa-siapa. Faham tak? Aku tak tahu kenapa aku rasa macam tu. Tapi adakah sebab dengan pekerjaan kau rasa kau tak layak dapat apa-apa macam tu? Mungkin juga. Dan aku tak nak sakitkan mana-mana hati orang lagi. Faham tak? Sebabnya selagi aku berada dalam bidang ini, aku takut semua orang ada satu perasaan yang sama macam dia. Tak habis. Itu aku boleh bantah. Oh ya ke? Sebab apa tu? Okay. Aku siapa-siapa AI team yang lain ada ke friend? And then stay 4-5 tahun dengan orang yang sama. So bukan ada je yang boleh terima Pik sebenarnya. Faham? Gaduh-gaduh sikit. Mungkin aku tak pernah jumpa. Mungkin tak pernah jumpa lagi lah. Kena test banyak lah. Ada kelas tak? Buka kelas. So macam tu lah kalau aku ambil jujur aku cakap kan, kalau dah tunang dia melibatkan parents, benda tu satu high risk nak ambil untuk putuskan. Wah, aku takut tu kalau macam tu. Dia okey, Dam, kenapa kalau mak ayah aku tanya aku banyak kali, tak betul ke keputusan apa yang aku buat ni? Dia jadi macam aku sayang hubungan tu, tapi aku tak nak bila aku kahwin bercerai lagi buruk title. Faham tak? Yes, betul. That's why aku cakap kita berpisah secara baik. Dia jadi macam kau bawa haluan kau, aku bawa haluan aku, tapi kita tak pernah benci pun. Aku tak benci kau tak benci aku. Faham tak? Tapi kalau kata memang engkau duduklah mana serata dunia, hujung dunia ke, aku hujung dunia sini ke, kalau kata jodoh nanti kita jumpa balik. Tapi dengan cara version yang baru lah. Faham tak? Okay, mungkin waktu tu aku seorang yang berkejaya, businessman ke apa ke, bukan lagi bidang yang kau tak suka. Engkau pula seorang yang dah boleh lupakan apa yang pernah terjadi ke. Faham tak benda tu? Jadi aku rasa macam kenapa aku nak kena bergaduh dengan kau kan? Sebab banyak je, sepanjang aku dengan kau banyak je kenangan manis. Takkan kerana hujung-hujung tu aku benci kau kan? That's why aku tak kisah pun dia keluar dengan mak ayah aku. Adakah kau still berkawan dengan dia? Maknanya kau tak, aku tak. Mana kau tak tengok dia kat IG, kau tak follow dia? Betul tak. Yang ni aku kena, kadang-kadang ada dia orang cakap yang tak profesional lah, remove X lah, kata dah move on semua. Bagi aku ada pandangan aku sendiri. Kenapa aku nak kena tengok? Macam mana aku cakap aku dah move on. Tapi cukup lah sampai situ je lah kisah dia. Faham tak? Betul. Contoh kalau kau buka layan surat kan, memang layan ni tak best pun bagi kau. Kenapa kau nak buka balik? Faham tak? Betul. Cukup lah, tutup je lah belakang tu. Buat apa kau nak baca buku yang kau dah tahu akhir dia macam mana? Betul. So macam tu lah. Jadi aku mengaku yang aku memang tak friend dengan dia dekat mana-mana social media ke apa ke. Walaupun nombor WhatsApp ke apa ke. Boleh sebut? Boleh je, okey. Dalam tak kisahlah mana-mana pun aku tak ada kontak dengan dia. Cuma aku tahu yang mak ayah aku masih kontak dengan dia. Itu je. Sebabnya aku pernah nampak dia banyak kali. Aku nampak yang mak ayah aku keluar pergi makan dengan dia ke apa ke. Aku okey je benda tu, tak ada masalah. Betul-betul.
Macam-macam mana pun dia hubungan dengan kau, tapi hubungan dengan mak kau biarkanlah dia. Betul. Cumanya aku just nak bagi tahu sikit, aku yang membuatkan aku lebih okey dengan dia kerana dia ni anak yatim. Itu saja. Jadi Piatu? dia tak yatim saja. Yatim saja, tak ada Jadi dia ayah. tak ada ayah. Jadi benda dekat situ dia kadang-kadang contohnya dia memerlukan jenis family aku dah. Masa aku dengan dia pun banyak family aku yang jenis macam lebihkan dia daripada aku. Betul. Faham? Benda tu betul. Tak, tapi aku bukanlah cakap maksudnya family aku buang aku ke, tak Tak pun. lah. Tapi kadang kita rasa macam ni mak dia Siapa macam, anak ni? macam dia pula anak dia ada masalah macam tu. Tapi yelah, sebabnya kadang-kadang bila orang tua ni dah selesa dengan pasangan kita tu, dia macam tu lah, dia nak anggap macam anak Betul. sendiri. Jadi macam mak ayah aku kadang-kadang bila dia tak tahu nak servis kereta ke apa, mak ayah aku teman dia. Teman dia pergi servis kereta semua dekat mana nak buat kereta ni. Dia perempuan kan. Jadi bila dia dah tak ada apa-apa dengan aku faham je benda tu. Jadi biarkan dia kalau nak keluar ke apa. Betul. 4 tahun ni, Pik. Nak masuk 4 lah. Nak masuk 4 dah. Ui. So lepas dengan dia, aku berani claim. Tak ada seorang pun yang berani, yang boleh claim yang macam I pernah rapat dengan Syabik. Tak ada. Memang tak ada. Tak ada? Tak ada. Takkan ada je. Engkau mana-mana yang claim kau ajar kau kan nak menipu. Tak ada. So itu kisah percintaan paling sakit. Bukan sakit lah, mana penuh pengajaran. Tragis juga. Tragis lah. Jadi dia benda tinggalkan kesan dekat aku. Tapi aku cerita satu benda, yang yang pernah sakit dalam hidup aku. Okey, apa dia tu? Sikit dah aku cerita kat Boboy, malam Boboy menangis tu. Ya. Apa Okey. dia tu? Aku pernah bercinta dengan seorang perempuan. Perempuan ada video, ada gambar Syah. Sakit siap. Aku tak pernah terfikir aku akan kena benda macam tu seumur hidup aku. Sakit siap. 3-4 tahun aku bercinta dengan dia. Aku tak pernah sentuh dia apa semua. Rupanya selama ni dia dengan lelaki lain. Okey. Aku just nak tahu apa respon kau dah. Masa tu Okey. aku tak boleh sampai, aku punya hancur hati, aku sedih tu sampai aku tak tahu macam nak marah. Kalau orang lain rasa macam dah lembah meja lah, dah bergaduh kat situ kan. Aku faham. Aku tak tahu macam Maksudnya nak marah. kau dekat titik terendah tu kan. Yang Yes. macam nak respon apa aku tak tahu. Dia kecewa gila tu. Dia kecewa gila sampai aku shaking. Last kali aku sebab kedai tu kedai member aku, kedai makan member aku. So aku tak bayar, aku ambil kunci, aku start motor gerak. Shaking, tengah bawa motor dia sambil shaking. Faham. Aku tak terfikir, dan tapi aku tak boleh. Sial. Aku tak boleh nak marahkan perempuan tu sebab kita orang dah break sebulan. So macam aku tak ada. Tapi benda ni berlaku masa kau dengan dia. Tapi aku tak ada hak untuk marah sebab aku macam tak ada apa-apa dengan dia. Aku marah juga kalau aku. Kalau kau marah, aku tak boleh nak marah tu. Aku marah juga. Itu kisah sikit lah aku cerita. Sakit dulu dah. Sakit. Aku tak pernah terfikir tu yang girlfriend aku akan main dengan mamat lain. Dan mamat tu aku kenal. Bapak sakit sial. Biasa benda ni tengok dalam Twitter, tengok dalam TikTok kan. Tapi masa tu tangan kau okey ke? Masa tu aku okey. Okey. Aku okey ke? Tu kelebihan kau sebenarnya, kau grip je. Masalahnya aku tak terfikir macam mana. Sakit pun dah. Mamat ni ada keberanian untuk cakap depan aku betul-betul. Tapi masalahnya dia berani cakap sebabnya dia memang ada bukti semua, tahu dah. Faham tak? Tapi adakah waktu dia cakap tu dia tahu yang kau dah putus? Dia tahu. Sebab dia tahu aku dah putus lah, dia cakap macam tu. Kalau dia tak tahu, mungkin benda tu akan jadi besar. Tapi kalau dia tak tahu pun, aku rasa dia masih simpan lagi. Teruskan je. Faham tak? Dengan benda tu. Aku tak pernah terfikir akan jadi macam tu. Siapa yang fikir dah benda-benda ni? Sakit hati dah. Tak, kehebatan perempuan dia simpan rahsia tu. Aku tak kantai pun. Sebab tu aku dulu aku pernah dengar orang aku punya senior lah bagi pesanan kat aku masa aku mula-mula masuk belajar dulu. Aku ni jenis bodoh sikit lah, jadi tak pandai bercinta kan. Dia cakap kat aku, kau jangan bangga kalau kau dapat pegang social media girlfriend kau. Tapi kau bangga kalau kau dapat tengok chat dia dengan bestie dia tu. Itu yang paling bahaya. Betul. Kau faham tak? Betul. Dekat situ tersimpan segala benda. Sebab je kalau kat social media kau pegang ke apa, dia orang boleh buat social media lain. Benda tu betul. Perempuan pandai simpan rahsia. Tak kantoi mak. 3-4 tahun dia buat kerja tanpa kantoi. Gila. Aku macam terkesima lah macam, bila masa kau buat semua benda ni? Betul. Kalau kau cakap sekadar cakap di mulut, aku tak akan percaya. Betul. Awak dia dengan bukti apa semua memang koyak aku. Sakit sakit lah. Itu lah kisah sedikit. Kau tak ada rasa masa lepas cakap tu macam kau nak start
kereta langgar ke apa tak ada? Aku bawa motor. Aku bawa motor. Aku bawa Okey, motor. okey. Masa tu tak naik kereta lagi. Lagi satu. Mana tahu kan? Lagi satu apa ni aku macam aku ambil masa lama untuk move on. Bukan move on daripada dia. Move on daripada cerita tu aku masa 3 tahun. 3 tahun untuk keluarkan cerita tu daripada betul. otak aku. Cerita tu lagi sakit daripada dia pergi. Yes. Sumpah. Sakit gila. Aku tak sebab tak kalau bercinta sekarang, aku cakap 3 benda je dekat orang baru ni. Okay. Kalau siapa-siapa lah yang nak jadi orang baru dekat aku, 3 benda je kau langgar. Yang pertama, kau jangan main dadah. Betul. Yang kedua, jangan clubbing. Yang ketiga, kau jangan main dengan lelaki lain. Macam mana cakap? Maknanya kau jangan terkecimpung dalam maksiat ni lah. 3 benda ni je. Kalau benda lain kau kantor, aku boleh maafkan lagi insyaAllah. Tapi kalau 3 benda ni kau takkan nampak muka aku dah. Betul. Tapi 3 benda ni terlalu berat Adam. Betul lah tu. Kalau tak 3 benda ni untuk satu benda, macam mana cakap syarat yang besar, faham? Betul. Sebabnya benda ni berat sangat lah 3 benda yang kau sebut ni. Sebab macam kita tak tahu kehidupan orang macam mana. Mungkin kita kenal dia sebelum tu dia budak clubbing ke, lepas tu dia berubah macam ni. Kita tak tahu. So macam aku cakap benda ni sebab aku tak buat. Sebab aku tak buat 3 benda tu. So kau janganlah buat 3 benda tu. Itu je lah. So Pik, thank you so much Pik. Sebab luangkan masa kau buat apa ni nak tidur. It's okay. Okay, so itulah cerita Abang Capik kita. Sorry cerita aku ni dia tak berapa menarik dah. Menarik bro, sebab benda ni melibatkan benda yang dah ikat dah. Betul. Sebab ramai orang cerita benda-benda yang sebab kita budak-budak ni semua budak-budak lagi. So macam tak rasa lagi pertunangan tu. So Abang Capik kita dah rasa lah. Rasa bertunang tu macam mana. So betul. Okay, thank you pada semua. Thank you Pik. Thank you Dam. Thank you Dam. Begitu dah. So itu adalah konten kita pada kali ini. Kita jumpa pada konten. Bye bye.